Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton setia. Hello Trend. Ya, masih sama saya Cik Manggi sebagai penghibur tanah air anda. Okeylah. Gaya hidup yang sihat sebenarnya bukan sahaja memberikan kesan baik kepada diri sendiri, malah untuk persekitaran kita juga. Sebab tu, bila kita bangun pagi, kita kena terus fikir ke depan, jangan fikir ke belakang. Sebab belakang tak apa. Jadikan kegagalan semalam ke, minggu lepas ke, bulan lepas ke sebagai penguat semangat untuk kita terus maju ke depan. Kita punya selebriti jemputan kali ini. Dia memang package. Dia lah pelakon, dia lah model, dia lah usahawan kek paling berjaya, comel pula tu, bijak lagi. Siapa sekejap. Korang ada bau ke kek? Macam tak ada pasal. Kita pergi sana sekejap. Cantik sangat. Kalau kita tengok, Mami suka tengok you punya Instagram tau. So kalau tengok Nadia ni, kita macam baru withdraw lah. Tak adalah. Tak nampak benda tu langsung. Dia tak nampak. Nadia, apa khabar? Baik, thank you, Alhamdulillah. Thank you for having me. Apa perkembangan terbaru sekarang tengah buat apa? Sekarang I'm habis syuting untuk 30 episod untuk Ramadan. Lepas tu sekarang juga tengah handle business Itulah cakap pasal bisnes kan. Kita memang tahu Nadia ni seorang usahawan kek. Macam mana you boleh tiba-tiba nak berkecimpung pula dalam dunia bisnes ni? Bisnes Sebab you daripada asal dia pelakon kan. Macam mana ada minat tu? Sebab I memang peminat kek. Okay. I memang tak boleh nampak kek kalau I tak rasa tu tak sah. I memang makan kek tu. So I memang hari-hari suka fikir pasal kek, tengok Pinterest kek. Memang I punya favourite dessert lah. So satu hari tu band yang I nak kahwin. So nak cari duit kahwin. So kita start lah business kek. Macam tu lah mulanya untuk cari duit kahwin. Oh iya ke? Alhamdulillah. Menurut kau, tapi macam mana kek bikin bisnes ni berkembang? Maksudnya daripada kecil. Sebab Maya rasa macam yang kita bisnes ni, dia berkembang tu agak cepat. Laju kan? Alhamdulillah lah. Sebab kita dapat banyak pertolongan daripada kawan-kawan artis macam Magis juga yang tolong review kan. Jadi Alhamdulillah dapat juga untuk biaya kos semua. Sebenarnya nak membuktikan bahawa rezeki tu ada kat mana-mana. Yang penting kita kena usaha. Tak kisah dalam bank ada RM30 kan? Bila kita usaha, ada lah rezeki untuk kita. Tapi macam mana you nak handle tekanan sebab sekarang you seorang pelakon, lepas tu you businesswoman. Lepas tu macam mana you nak handle tekanan untuk inilah kehidupan you ni? I banyak berkebun. Memang orang rasa macam ni untuk retiree, orang yang dah bersara yang banyak berkebun kan. Tapi I rasa macam hidup I banyak stress. I pula suka macam kehijauan, bunga-bunga semua. I suka benda yang cantik lah I suka tengok. Jadi daripada I beli, I buat sendiri. Kan orang macam orang suka benda ni, okay dia panggil landscaper untuk buatkan kan. Tapi I tak nak buat sendiri. Ya ke? So maksudnya hobi you sekarang berkebun. Memang hobi berkebun. Selain tu I belly dance juga lah. Okay, so sekarang ni kita nak pergi berkebun lah dengan Nadia, boleh? Jom, let's go! Sebenarnya ni memang seronok kan berkebun ni. Tapi kan selalu kalau orang yang suka berkebun ni, kita ada satu perangai. Tapi tak tahu lah, nak tanya you tak perangai yang macam pagi-pagi cakap dengan kamu kok. Dulu masa mak I buat benda tu, I gelak tau. Rasa macam, oh my god, this is so crazy. Tapi sekarang I sendiri buat benda tu. Hari tu I tengah bercakap dengan pokok I. I tak ada orang. Tiba-tiba bila I tengah cakap kan dekat belakang, you cakap siapa tu? Dia ada pokok tu. Dia belajar. Sebab tak termasuk swimming pool lah. Ayo. Okay, apa ni? Okay, so sebabkan you suka berkebun, apa you rasa, apa yang best dengan berkebun ni? Berkebun ni dia sebenarnya it's scientific juga tau. Sebab benda ni buat kita rasa tenang.
membantu you dari segi mental? Dari segi mental, okay, sebelum ni I rasa I seorang yang bukan penyabar langsung. Okay. I geram bila I nak kena tunggu lama-lama dekat set ke, nak kena hafal panjang-panjang ke. I jadi macam tak sabar, anxious. Okay. Tapi bila I selalu berkebun, I jadi penyabar. Kan? Dia macam kalau kita tanam pokok, bukan esok dia akan berbunga. Betul. Kan? So kita kena macam kita belajar untuk jadi penyabar lah. Pemilihan hobi biasanya dipilih selari dengan kehidupan kita supaya dia dapat memberikan manfaat dalam diri kita. Dan hobi juga dapat membantu merawat emosi. Kalau macam Nat, kita dah tahu Nat ni memang dengan fashion dia sangat wow lah. Kalau saya suka tengok you punya fashion sebab kadang-kadang selalu bersahaja. Tapi yang kita nampak Nadia adalah seorang yang girlish. So kita girlish. kita nak tengok almari dia, kita nak serukan lah. Tapi ini sekarang ni I selalu pakai corporate je. Itu je masa yang I keluar kan. Okay, boleh kita tengok dekat dalam. Jom.